Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dan Netanyahu dah 2 hari duduk tak lena. Apa sebabnya? Selepas Isra dan Netanyahu melihat video tadi itu, mereka tidak bertenang hati dan mereka memintakan buat berkumpulan untuk kabinet kerajaan segera untuk berbincang apa yang akan jadi masa depan tentang berlawanan antara Israel laknatullah dan Syria. Kerana apa yang disebutkan oleh tentera Syria dalam video tadi itu tidak memuaskan hati Israel dan Israel sangat takut. Dan kerana itu Israel dah ambil satu keputusan untuk bersiap sedia sepenuhnya apabila kalau tentera Syria bermulakan berlawanan, mereka boleh lawan sepenuhnya.